Aku Ingin Sihat kembali bersama anda. Kepada mereka yang baru saja mengikuti Aku Ingin Sihat ini, teruskanlah bersama kami kerana saya percaya anda juga ingin sihat. Pernahkah anda bayangkan di usia 70-an atau 80-an anda masih mampu berlari seperti individu berusia 20-an atau 30-an? Pastinya tidak kan? Di usia 70-an tentu masih banyak aktiviti mampu dilakukan oleh golongan ini, apatah lagi jika tubuh badan masih sihat dan tidak diserang apa-apa penyakit. Tapi bolehkah mereka melakukan larian pecut 200 meter dengan catatan masa kurang daripada 30 saat? Itulah yang dilakukan oleh Tamin Marikan di kejohanan olahraga World Masters di Linz, Austria beberapa tahun lalu. Kita temui atlet veteran ini dan ketahui apa rahsia di sebalik kejayaan beliau. Kejohanan Second World Masters di Linz, Austria pada tahun 2006 menyaksikan kejayaan Muhammad Tamin Marikan, seorang atlet veteran negara merangkul pingat gangsa dalam acara pecut 200 meter. Catatan masa yang dibuat di bawah kategori lelaki 70 tahun itu ialah 29.76 saat. Pastinya kita berbangga dengan kejayaan beliau merebut gangsa daripada 20 orang pelari yang datang dari pelbagai negara. Tetapi itu bukanlah pingat pertama baginya. Dia telah banyak menangi pingat di kejohanan seumpamanya sejak tahun 1949 lagi. Bagi Tamin, kenangan paling manis ialah ketika kejohanan atlet veteran di Singapura pada tahun 1982, di mana dia berjaya mencipta 3 rekod, iaitu pingat emas di dalam ketiga-tiga acara, iaitu acara pecut 100 meter, lompat tinggi dan lompat jauh. Mungkin kita fikir tidak mustahil bagi Tamin melakukan itu semua kerana dia adalah seorang atlet semenjak usia belasan tahun lagi. Sebenarnya bukan siapa Tamin yang menjadi persoalannya, tetapi gaya hidup, amalan dan pandangan positif Tamin terhadap konsep anti penuaan yang seharusnya kita contohi. Bagi atlet kelahiran Pulau Pinang ini, untuk menempa kejayaan bukanlah usaha yang dibuat semalaman. Dengan tekad dan keazaman yang tinggi, Tamin konsisten menjalani latihan. Sebenarnya saya buat latihan tiap-tiap hari. Jadi saya tak berasa kekuatan saya itu makin lama makin improve. Jadi macam saya buat weight training, saya buat leg push 10 kali, 3 kali times 3. Lepas tu saya berasa ringan, saya buat 50 kali times 3. Sebagai atlet yang sudah menjangkau usia emas, pemakanan berkhasiat dan makanan kesihatan tambahan amat perlu bagi memastikan kesihatannya berada di tahap yang baik. Mempercayai kata-kata anda adalah apa yang anda makan, Tamin amat mementingkan zat tambahan yang diperlukan oleh tubuhnya selari dengan tenaga yang digunakannya. Justru beliau tidak sekali-kali meninggalkan makanan kesihatan tambahan yang sangat membantunya untuk sentiasa sihat dan bertenaga. Beginilah rutin hidup Tamin yang pernah jemu berlatih dan menjaga kesihatan walaupun tidak ada sebarang kejohanan menanti, namun kesihatan dan stamina mesti berada dalam keadaan stabil setiap masa. Itulah antara rahsia awet muda Tamin Marikan. Mungkin dia tukar wajah saya. Dia orang ingat saya ni 50 tahun. Kata saya selalu berlari dengan peserta 50 tahun, 30 tahun. Dia orang, saya tanya umur saya berapa, dia kata 50 lah. Kecergasan yang kalau dilihat bagai mengalahkan orang muda adalah bukti menunjukkan fizikalnya tidak seusia dengan angka umurnya. Syabas kami ucapkan kepada Tamin Marikan. Walaupun kini beliau sudah tidak begitu aktif bersukan, namun stamina dan kesihatan diri tetap menjadi keutamaannya.